Ini yang buruk ni kat sini. Depan sebatang je. Bagi dua. Ini buruk. Hello guys, welcome back to my channel. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Hello guys, welcome back. Okay gang, so sekarang ni kita berada di Dane Exhaust Section 19. So kereta kita ada kat situ untuk memodifikasi exhaust sikit lah. So di sini adalah exhaust yang lama. Exhaust lama ni bukan tak best, tapi sambungan dia kalau kita ikutkan sign, dia punya pergerakan dia kat sini, tapi dia bypass kat sini. Lepas tu dia dah crack lah. Dia dah crack, tapi flow dia memang tak cantik lah. Dia ke sini, tapi dia bypass kat sini. So sekarang ni kita berada di Dane bersama Mr. Akoy. Ni Akoy. Sekarang ni nak modify yang daripada tengah sampai belakang dengan menggunakan stainless steel. So ni lah buat apa. Artinya tadi kita kena start kereta daripada dengar bunyi yang awal sampai bunyi yang sekarang kan. Tapi tak apa, mungkin video-video yang sebelum ni dah ada dah bunyi kereta saya tu yang biasa je kan. So kejap lagi kita akan dengarkan yang stainless steel pula. So bagi aku jalan projek santai mesti mantul. Some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath. Okay guys, aku kalau buat kereta ni mesti kena ada akam. Mesti kena ada akam. Akam. Lama. Mana? Ni aku nak bagikan kau pasang kat situ. Boleh? Betul dulu ni. Alright, so sekarang ni bagi proses untuk fitting dulu. Sebab aku tengah fitting mana bentuk. So yang muffler dia, tips kita pakai ni Akrapovic. Oh besar juga kan. So ada 2 biji. Terpaksa kena pakai 2 biji. Kalau kereta lain kebanyakan sebiji, ni kena 2 biji. Sebab apa? Kalau kita pakai sebiji saja, kejap lagi yang ni macam mana nak tutup. Nanti nampak rompong. So kita buatlah twin exhaust kat situ. Okay, so santai di posisi, bagi diorang jalan job dulu. Mantul. Okay guys, so sekarang ni dah siap dah kereta aku. Kereta sudah siap. Dah handsome lah Kam. Kau dengar tadi bunyi GTR ni? Oi. Alright, so sekarang ni ada seorang customer, uncle ni. Dia datang hantar motor guna kereta, Mat. Mana orang naik motor bang? Mana orang naik 4x4? Motor naik kereta bang? Motor naik kereta. Ni kereta apa ni? Honda apa? Ini van Jimat Kos. Van Jimat Kos. Iyalah geng, Honda Kau tengok lantai dia, kau tengok patah Amin. Keluar patah. 2 biji boleh muat dekat dalam ni guys. Ya, aku nak tolong ya. Oh, 3 kali Mat. Tayar dah bengkak dah. 3 kali kelepet. Macam ride motor pula dah. Setiap R&R nak kena pump tayar. Lepak dulu kat Swing River. Pagi kan baru terus Exit tukar tayar. Out dah ni. Hello guys, welcome back. Okay, so sekarang ni aku dekat Swing River. Aku tersangkut. Tersangkut disebabkan tayar aku dah 3 kali pecah. Pening lah ni. Berhenti R&R ke R&R dah macam
bawa motor lah orang cakap kan, nak kena sentiasa isi minyak, tapi aku sentiasa isi angin. So sekarang ni tadi aku lepak lama juga dekat Sri River, daripada pukul 6 sampai pukul 7. Uncle dia buka awal mat, dekat Google 8.30. So sekarang ni buang tayar ni depan kiri kanan ni. Mula kat yang ni. Yang ni dia bocor dulu, lepas tu aku dah pump. Lepas tu belah sini pula, sebab tayar ni tahun lama. So sekarang sampai sini tukar je lah 2 biji ni baru. Belakang dah baru dah. Belakang memang tukar baru. So yang depan ni tahun lama. Bagi uncle dia buat kerja je lah. Oh selamat ada stok tayar lah mat. So yang belakang 275, 35, 20. Yang ni 245, 40, 20. So ikut saiz maintain ni lah. Asalnya nak tukar 255, 35, 20. Tapi tak ada stok. So pakailah 245, 40, 20. Orang cakap emergency lah orang cakap kan. Sebab kita nak pergi Penang, kita nak pergi tengok-tengok event Choi. So tak pernah lah pergi event-event macam tu. Untuk event kereta lah, event motor selalu. So benda dah nak jadi macam ni, jadi lambat sikit lah perjalanan. Gerak dari Shah Alam tadi mungkin dalam pukul berapa saya gerak? Pukul 5 lebih rasa. Pukul 6 dekat Sri River, tayar tu asyik bocor je. Berhenti, rehat kejap. Pukul 7 kita keluar highway, terus jumpa kedai uncle ni. Dari situ lah aku keluar je highway, corner kiri, corner kanan, tu nampak kedai uncle ni. Dalam Google-nya oh, boleh. Dua tangan lah. Pakai simpan dulu. Pasal ni pocong. Cakap uncle. Rosak. Rosak. Memang angkat balik lah. Sudah pecah. Tak mau angkat balik lah. Patutlah keluar angin kat tebing ni. So aku kena tolong uncle ni. Disebabkan patut kedai uncle ni buka pukul 8.30. Staff pun tak datang lagi. Uncle ni datang makan sebenarnya. Makan punya. Tapi tak apa, aku tolong uncle ni. Korek-korek tayar ayam. Okay, so tayar pun dah cabut 2 biji. Ni pecah juga ni. Ini pecah, keluar angin sikit-sikit. Ni. Yang ni pun pecah teruk. So masuk baru. So ni rim, macam uncle cakap, aku pun dapat satu ilmu juga tentang buka tayar ni daripada uncle tadi. Sepatutnya orang buka rim ni dia terbalik betul, keluar daripada bontot. Tapi disebabkan rim ni bontotnya terlalu tebal, terpaksa tukar macam ni, senang nak buka. Gitu. Tadi try dah terbalik. Bila terbalik, uncle tu nak buka tayar dari sini, dia cakap benda ni gap terlalu panjang. So tayar tu nak masuk susah. So uncle tu terbalikkan, kat sini gap dia kecil. So senang uncle tu nak korek. Janji tak calar kata uncle. Okay, so bagi tukar tayar dulu. Lepas tu aku nak sambungkan perjalanan aku pergi ke Penang. Alright? Alright? Santai. Santai. Ini namanya ride makan modal. Gitu. Tak gitu bang. Okay guys, so perut pun dah kenyang. Kedai pun dah makin buka dah kat sini. So aku dapat tayar yang aku nak. 255 40. Sudah agak lebar daripada yang asal. So pasang balik, lemon, masuk, teruskan perjalanan. So ni tayar lama, bisa kasih tinggal saya. Ni woi, nampak ni. Hancur. Start it out. So stay tune. Mantul. Okay guys, so sekarang ni saya dah sampai ke Penang. So nak berehat dululah. Perjalanan agak lambat sikit disebabkan yalah, kita tak jangka masalah tayar. Sebelum kita nak pergi tu kita dah prepare dah minyak hitam, minyak gearbox, coolant, apa lagi? Brake, prep pad, semua dah prepare. Tapi tayar kita tak dapat jangka. Belakang dah baru. So yang belakang baru, yang depan tak dijangka. So kita dah dapat. So kereta pun sampai dengan selamat. Cun-cun orang panggil. Sebab kita ni kat tengah ni, kat tengah ni. Alah, mak semat kan, semat So sekarang ni kita santai dulu. Sebab sekarang ni aku baru sampai dekat kawasan sini pukul 12 lebih lah.
Bagi enjin sejuk-sejuk kejap. So enjin memang tip top. Tak laju. Kereta ni tak laju. Dia boleh pergi 18, 2, 10, 18, 2, 4, 18, 2, 3, 2, 2. Macam tu je lah. Sebab apa? Sebab 3.5 VC. So kereta ni bagi aku sekarang memang amat-amat puas hati lah. Tapi kalau ada yang lain nanti kita cari yang lain pula. Tapi yang ni memang idaman lah. Daripada sekolah rendah boleh dikatakan batch 90-an. Gila lah dengan kereta ni. Memang kalau daripada kecil dulu-dulu kan, memang orang cakap idaman lah. So aku tak sangka boleh memiliki kereta yang sedemikian. So alhamdulillah lah. So aku nak rehat kejap, santai-santai dulu sementara aku nak tunggu check in. Lepas tu petang garang barulah kita pergi usah-usah kejap, tengok event choice. Sambil-sambil tu kita nak pergi Musim Pening. Tengoklah mana nak pergi, aku pergi je, senang. Dekat sini pun view mantul man. Kau tengok, ini belum naik rumah lagi tau. Kau tengok kawasan ni. Nampak pulau nampak balik pulau kat sana jembatan. Ni jembatan. Sini pun ni area Butterworth lah. So aku malah mula ingat kan ambil dekat Batu Feringgi, tapi disebabkan event tu dekat Butterworth, aku malah nak kulu kile panjang kulu ke Padang Kelapir orang bagi kan. So aku rehat dekat sini tu. Senang nak bergerak dekat dalam Butterworth ni. Nak pergi ke sana kejap ke. Kalau rumah kat sana, lepak sini, makan modal. So tayar pun tadi dah makan modal, tapi tak apalah. Ini orang cakap safety, keselamatan lah. Kalau kita tak tukar baru, tak tahu akan jadi apa lagi kan. Tapi tadi kereta dah menggelepai dah. So selamatlah, mempanjangkan umur sampai selamat. Tunggu nak balik pula. Tapi balik jangan fikir dulu, kita jalan-jalan dulu. Alright, so aku nak rehat sekejap, santai dulu si. Mantul tau.